aircon tak sejuk dan bila on aircon dia dengar bunyi yang pelik lah. Bila off aircon bunyi tu hilang. Okay, Assalamualaikum, kembali lagi dengan Tasmati Auto Bands. Hari ni kita ada sebiji Mercedes W205C 300 model facelift. Dia menggunakan enjin M264 mild hybrid 48 volt lah. Banyak dia punya model. Okay, so dia datang dengan masalah apa? Owner mengadu dengan masalah aircon tak sejuk dan bila on aircon dia dengar bunyi yang pelik lah. Bila off aircon bunyi tu hilang. On, bila dah on dia pusing, tu yang bunyi tu. Off, bunyi tu berpunca daripada mana? Kita dah diagnose, kita dah check. Bunyi tu mild daripada dia punya compressor pulley. Compressor clutch lah, kita panggil clutch lah sebab dia ada clutch kat depan ni. So, kita ada dua lah, baru dan lama. Tunjuk dulu kat hampa yang lama punya. Punca bunyi tu mild daripada mana? Okay, hampa tengok kat depan ni, goyang lah. Tengok kat depan ni. Sepatutnya dia tak goyang. Okay, kita tengok yang baru pula macam mana. Tangan aku dah goyang tapi dia punya clutch ni, dia punya pulley ni tak ada goyang lah. Kalau yang lama ni, goyang. Bila on aircon, dia akan menghasilkan bunyi lah. So kepada pengguna sedia dekat luar sana mencari bengkel yang boleh buat servis, buat aircon, buat suspension, tak kisahlah apa masalah sekalipun. Dan kalau korang pakai Continental pun kita layan. Kita berada di Putra Perdana Puchong. Kita buat operasi daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Jumaat kita cuti dan kita ada dua lagi cawangan di Nilai dan Shah Alam.